Saya terus pada slide kita, buat sharing dulu ya. Okey, saya tolong Prof, Cikgu Noriman, sekarang ni saya di skrin yang 4 berubah tu ya? Betul Ya, tak? masih nampak Okey, cikgu. Cikgu. Okey Cikgu, saya dapat juga permintaan pada Cikgu yang untuk dapatkan slide ni ya. Saya sebenarnya memang saya dah nak hantar dah, tapi saya tengok ada perubahan lagi. Saya rasa fikir macam ni je lah. Saya tunggu kelas yang terakhir. Bila kelas yang terakhir nanti, final ni, saya hantar pada Cikgu lah. Sama juga rakaman video, saya akan ambil yang last ni aja untuk hantar. Cuma saya ingin maklumkan lah, yang dapat rakaman video dan juga slide ni ialah tuan-tuan yang ada mempunyai dashboard ya, yang membeli dashboard. Walaupun bagi yang tak mempunyai dashboard tu, cikgu boleh ikutlah last ni, okay, no problem ya. Cuma nanti sesi ni adalah mostly nanti dalam sesi praktikal. Jadi kita akan gunakan dashboard, kita akan hands on ya, macam mana nak buat supaya nanti bila cikgu dah ada dashboard, kita tak nak lagi isu macam mana data saya tak update. Okey, kita cakap dengan cikgu ingat tak yang hari tu kita cakap untuk refresh all. Oh, dia kata lupa. So sebab masa tu tak buat sebab ilmu yang macam ni dia bukan ilmu teori, dia ilmu praktikal. So kita buat malam ni, nanti kita akan ingat ada step-step yang perlu kita ikut. So saya harap sangatlah ya. Sebab tadi ada yang pukul 7 tu, 7 suku kot dia nak dapatkan dashboard. Oh, saya rasa masa tu selepas maghrib kan, saya pun tengah-tengah update bahan-bahan sikit. Tapi tak apalah. Bagi saya kalau tak ada dashboard nanti macam tak complete pula kan pengisiannya tu. Okay, saya siapkan juga. Saya nak pastikan sebelum 8.30 semua dah ada supaya kita boleh hands on terus pada malam ini. Okey cikgu, saya ulang balik sikit lah sebab ada beberapa ahli baru dalam ni ya. Sikit je ini ya cikgu tentang apa yang berubah. Ada yang kata guna dashboard yang lama boleh tak? Bukan tak boleh juga, tapi ada wajaran-wajaran yang berubah. Jadi ada benda-benda yang berubah dalam tu, sebab tu kalau nak gunakan terpulang pada cikgu ya, tapi kalau nak guna yang lebih komprehensif, cikgu boleh ambil yang baru lah. Okey. Kalau kita tengok sekarang cikgu, perubahan yang pertama kalau kita tengok apa yang berlaku adalah tentang skor kecemerlangan, mewajarkan kecemerlangan dalam kes 1 sebenarnya dalam kes 1. Nombor 1 ni dia bercakap tentang kes 1, iaitu pencapaian 85%. Okey, jadi 85% ini maksudnya tahun lepas dapat 84, tahun ini dapat 85. Okey, selamat untuk kes 1 ya. Sekolah rendah dan sekolah menengah sama. Kalau tahun lepas sebelum ni kita ada perbezaan antara menengah dan rendah ya, tapi disebabkan oleh wajaran. Cikgu ingat kan, wajaran dalam dalam kita punya perskoran tu dia ada 15-15 ya. Okey, yang ketiga tentang satu perubahan juga, iaitu berkaitan dengan ulasan. Kalau dulu dalam ulas kita ada 3 kompartmen. Ulas kekuatan kami, ulas pengurusan kami, ulas pencapaian kami. Berbezanya pada tahun ini adalah kita akan buat sekali aja ulasan tapi dengan mengambil 3 input data ini. Ya, maknanya kita akan ambil kekuatan, pengurusan dan juga pencapaian untuk kita buat ulasan. So saya ulangkan sikit dia nanti macam mana konsepnya nanti ya. Dan maaflah cikgu yang kalau dah mahir lagi ni muat pula balik-balik ulang ni. Tak, saya meraihkan lah. Ada rakan yang baru masuk kat sini ya. Jadi terulang sikit lah ya. Okey, kemudian bagi sekolah yang tagging cemerlang ya, abaikan kalau tuan-tuan tak dapat cemerlang. Bagi sekolah-sekolah yang dapat cemerlang, jadi ada 4 perkara ni akan muncul dalam kita punya dashboard, iaitu yang benda-benda atau perkara-perkara yang kita kena fill in. Satu ialah inovasi. Apa yang dibuat oleh inovasi? Saya jelaskan dalam bengkel kita yang lepas, inovasi ini bukan sesuatu yang besar, tak semestinya sesuatu yang besar, tapi boleh jadi dalam bentuk software aja, mungkin dalam satu bentuk aplikasi aja, yang mana dapat membantu sekolah, sama ada pengurusan, co-curriculum, akademik, apa saja ya. Itu inovasi yang dapat memberi manfaat pada sekolah kita lah ya. Okey, yang kedua 4.2 itu berkaitan dengan kewangan. 3 kewangan tu 3 tahun turut-turut. Jadi kalau kita tengok patternnya, tak boleh lah ya, yang audit yang berteguran dan sebagainya tu ya. Dan yang ketiga ialah sekolah penanda aras. Penanda aras ni tak kisah atas penanda aras apa sekalipun, tapi senaraikanlah
Mungkin dalam pengurusan, akademi, co-curriculum, HEM, mungkin dalam bidang kaunseling, terserah apa yang cikgu ada. Dan yang keempat adalah kehadiran untuk tempoh 3 tahun, patternnya mesti menurut menaik, ya, dia tak boleh dalam konteks menurun. So ini yang muncul. Tapi munculnya yang ini adalah bagi sekolah-sekolah yang berada dalam tahap cemerlang, ya. Okey. Baik cikgu, satu maklumat terakhir, ya. Okey. Tarikh lanjutan pelaksanaan hingga 20 hari bulan, besok 18 Selasa, 18, 19 Rabu, 19 Rabu, 20 Khamis. Maknanya 20 tutup. Hari Khamis tutup. Ya, hari ini ada besok ada Selasa, Rabu, Khamis. Ada 3 hari saja. Jadi 3 hari ini rasanya tak banyak sangat lah kerja kita nak buat, ya. Jadi sebenarnya kalau kita tengok sekarang ni pun kita tak cerita lah, ada the basic yang sangat fundamental tu kita tak cerita lah. Apa dia evidence, apa dia PPS, yang itu sangat fundamental lah, sangat asas tu. Yang itu kita anggap bahawa semua sekolah dah kuasai, dan tu dah selesai dah tu, ya. Termasuklah evidence tu nanti dah selesai. Jadi sampai 20 hari bulan ni adalah untuk proses, 3 proses ni aja. Dia akan tunjukkan nanti apa proses nak buat tu nanti. Nanti cikgu tak apa cikgu, saya buat ni dulu sebab saya nak review sikit sebab berkaitan dengan tindakan apa nak buat, ya. Okey, kalau ada siapa yang saya tertinggal nanti boleh dah tambah-tambah, ya. Kita manusia ni cikgu tak lengkap, kan? Tak ada orang yang lengkap. Tak ada orang yang lengkap, kan? Tak ada orang yang paling pandai pun. Ketika Nabi Musa ditanya oleh Allah, kan, ditanya siapa yang lebih pandai, dia kata dia yang paling pandai waktu itu, kan. Jadi Allah utus malaikat pergi belajar dengan Nabi Khidir, kan. Jadi sejarah kisah tu sangat menarik. Tak ada orang yang pandai, sepandai-pandai dia pun ada orang yang lebih pandai lagi. Okey, jadi saya konsep ilmu ni saya sangat terbuka cikgu, ya. Kritik ilmu is normal, dia sangat normal. Sebab epistemologi tentang ilmu ni dia datang dengan kritikan. Tak boleh kita anggap kita berada di level ini kita tahu semua. Tak, kita tak akan tahu semua. Ya, jadi berlapang dada, saya pun sama juga, banyak kelemahan saya, berlapang dada baiki. Cuma kita ni dalam konteks lengkap melengkapi, ya, pendekatan misalnya tentang teknikal, tentang konten apa semua. So tak saya bawa daripada satu angle yang lain, ya, melihat satu angle yang lain. Okey, cikgu, 20 hari bulan ialah tarikh tutup. Tarikh tutupnya adalah pada 20 hari bulan, dan apa yang nak buat ada 3 perkara ni, ya. Klik simpan bagi semua. Okey, klik simpan semua ni nanti bila cikgu buka, kan, pada paparan cikgu nampak ni, kan, yang 5.1, 5.2.3. tindakan kita kat mana cikgu? Ini adalah tindakan kita untuk simpan. Tapi simpan tu cikgu tolong pastikan maklumat ni betul, ya. Pastikan maklumat ni betul. Jadi kalau kita nak proof maklumat ni betul, kita hantar maklumat ni pada yang berkenaan. Kita hantar misalnya pada 5.2 ni, saya ambil satu lah, 5.2 ni minta fikir koko, proofkan betul tak data kita ni. Kalau boleh dia ada evidence lah, kalau tak ada nanti dakwa mendakwa. Kalau senang bagi saya, mesej je, ambil gambar ni mesej, cikgu tolong pastikan, cikgu tolong proofkan data ni betul tak. Sebab guru data dia tak ada masa nak tengok semua ni, ya. Jadi kita ada bahawa kita diaspora tu, kan, yang membentuk pengurusan masing-masing. Jadi dia bertanggungjawab. Kemudian kita lagi satu-satu tengok 5.1, 5.2, 5.3. Cuma 5.1 ni kita tak boleh nak detail macam PJSK ni, sebab kita tak tahu weightage pemberatan antara PBS, ya, antara kita tengok PPD, kita tengok SPM, STPM, ya. Kita nak tengok yang lain-lain lah, dia tak ada, ya. Cuma mungkin kita tengok nampak tak pelik, ya. Kalau rasa macam pelik je, kenapa rendah sangat, jangan jadi macam tahun lepas je, ya. Tahun lepas 0.4 pengetua sah je, guru besar sah je. Sebab tu apa yang dia katakan kat sini, kalau kita tengok ni dia kata masih dapat lagi, ya, PJB yang buat perakuan, sedangkan data belum selesai pun kemas ni dia dah buat perakuan. So jangan rojo, relax dia, tenang-tenang, ada masa lagi untuk ambil tindakan ni, ya. Ini semua kena buat ni, dia kata klik simpan pada skor rumusan ni, komponen 51, 52, 53 tadi, kan. Ambil semua tu ni, klik simpan. Lepas tu yang kedua kat mana, kita pergi dekat sini, klik simpan pada rumusan skor. Ni rumusan skor, kan.
Cikgu simpan pada semua rumusan skor balik. Ya, walaupun hari tu dah simpan kan, sebab ni data tarik sekali lagi. So simpan sekali lagi, ambil tindakan dengan simpan. Ya, ini masih ini masih lagi kita buatlah semua tu 511 sampai standard 5 ni. Okey. Saya ambil ni pesanan khas ni, walaupun sebahagian kita ni bukan semua guru besar, tapi tak apalah. Tak salah kan kita ambil tahu ilmu ni mungkin tak guna sekarang ni, besok nak guna ilmu ni. Ya? Sebab ilmu ni datang kadang-kadang di waktu itu, ketika itu kita perlukan, kita tak ada ilmu ni tu. Jadi bila dah ada ilmu ni, dia boleh dapat bantu kita lah. Ya? Jadi pertama tadi, cikgu, tuan-tuan jangan terus simpan, jangan klik simpan dan terus buat perlakuan secara sendirian. Ya, jadi kena tengok balik data ni, ya, pastikan. Dan kita gerakkan jawatan kuasa lah, JK SKPM tu. Kan kita diarahkan hari tu di peringkat awal, pada peringkat bulan 3 tu hari, antara yang perlu dibentuk adalah jawatan kuasa SKPM sekolah. Siapa ahlinya pun dinyatakan dulu bengkel awal ni. Ya, atau sekurang-kurangnya dengan guru data lah. Ya, tapi guru data kita tak nak beban banyak lah, kan? Sebab kat sini dia ada berkaitan dengan data di bawah tanggungjawab bidang masing-masing. Jadi dia akan semak lah tu. Ya. Sekali lagi bagi saya lah kan, yang kalau boleh kita panggil lah tu untuk buat last ni, mungkin besok Selasa kan, kita keluarkan data, guru data ni keluarkan, paparkan, present. Okey, tengok, pastikan semak sekarang ni, betul ke tak? Kalau boleh one day tu, one short time tu, semak masa tu je. Okey, semak, pokok semak. Kalau dah betul tu, okey, kita pro. Okey, jadi untuk tingkatkan kita berikutnya, ya. Jadi jangan gelabah, jangan cepat nak bagi siap, ya. Jadi bila PGB ni bukan di kadar simpan aja, ya. PGB tindakan dia bila dia buat pengesahan tu, maksudnya dia memperaku setelah membuat semakan dan dipersetujui mesyuarat. Jadi dia yang membuat tindakan. Ya, bukan atas kapasiti individu dia buat. Sebab kalau individu nanti mungkin ada banyak yang kita leaking kat situ kan, yang kita tak nampak. So sekali lagi cikgu, antara yang boleh kita gerakkan dalam masa terdekat ni adalah kita gerakkan jawatan kuasa SKPM sekolah. Hari ini hari Isnin 17, hari Selasa 18, 19, okey, mungkin hari Rabu bagi masa sikit lah kan. TPB sekolah yang dah ready, tak ada masalah. Hari Rabu kita panggil SKPM ni, kita sit down, present data, kita check semak sekarang ni data kita betul tak. Bila dah betul, barulah PGB tadi buat proses berikutnya, ya. Okey, saya bawa ni cikgu dalam konteks kecemerlangan tadi, ya cikgu, ya. Cikgu, dalam konteks kecemerlangan ni kita ada sebenarnya ada 6, ya, ada 6 kriteria. Nanti kita jelaskan sikit nanti, ya. Pertama, cemerlang K1. Cemerlang K1 ni dia senang aja, markah dia 85. Ya, markah dia 85. Kita tengok nantilah detail sikit, ya. Cemerlang kedua ni kita tengok berlakunya peningkatan 10%. Ya. Dah sampai belum pada K3? K3 tak sampai lah cikgu, sebab terms yang dia guna ialah untuk mendapat kecemerlangan tu. Dia kata apa cikgu? Dia kata dalam ni berlakunya peningkatan, kan? Berlakunya peningkatan. Sebab ada tak? Saya takut saya tak ada dah buang pula. Buang kot, dia dah buang. Berlakunya peningkatan. Dia bukan baca data 3 tahun. Tapi term dia menyebut berlakunya peningkatan untuk tempoh yang berkenaan. Maksudnya kalau kita baca data tu, tempoh yang berkenaan apa dia? Tahun 2023 ke tahun 2024. Tu tahun pertama. Tahun 2004 ke tahun 2025. Itu proses yang kedua. Ya, baru 2. Tahun 2025 ke 2026 belum mula lagi. Sebab sekarang ni kita baru nak habis ni kan, lepas ni baru kita masuk untuk tahun 2026 yang akan dibentangkan atau selesaikan tahun 2027. Ya. Tapi kalau kita baca tahun 23, 45, macam betul lah 3 tahun. Kita bukan baca data 3 tahun. Saya ulang cikgu, ya, kita bukan baca data 3 tahun, tapi yang kita baca ialah peningkatan. Ya, peningkatan tu mestilah bila kata peningkatan, mestilah ada sesuatu daripada yang sebelum dengan apa yang berlaku semasa. Ya, itu ada peningkatan. Kalau kita baca 23, 24, 25, kita tak cakap tentang peningkatan.
Ya, okey, itu tentang macam mana kita nak mengenal pasti tentang yang inilah, ya. Okey, ini sikitlah cikgu perincian dia tu. Ya, kalau kita tengok dalam nanti slide ni saya bagi, ya, yang ada dashboard ni nanti saya bagi. Oh ya, saya lupa cikgu. Sebab ada pertanyaan, dia kata macam mana nak kira wajaran dalam, saya tunjukkan dalam grup kan, sebenarnya saya pinjam daripada seorang tu, ya. Sebenarnya saya memang nak tengok bentuk yang salah cikgu, ya. Sebab bila yang salah tu nanti kita dapat buat satu panduan pada kita. Oh, dia yang cara macam ni salah. Tak boleh buat macam ni. Ya, terima kasih. Sebab saya sebenarnya memang saya nak buat yang salah dulu. Ya, kadang-kadang ilmu ni datang dengan macam tu kan cikgu. Kalau ingat anak kisah, banyak kisah lah kan. Kisah cerita orang belajar hadis pun sama cikgu, dia suruh hafal kan. Hadis dia kata okey dah hafal dah hadis semua. Okey dah hafal. Dia kata kau tahu tak yang hadis itu sebenarnya semua tu hadis palsu. Dia tahu dah yang itu sebenarnya hadis palsu. Sama lah dalam konteks macam ni, ya. Salah dia kat mana. Okey, baik. Dalam konteks ni kalau kita tengok komponen pencapaian untuk sekolah menengah, ya, semua sekarang ni dah sama kan. Semua dah sama dah kat sini. Ya, ini detailkan sikit lah cikgu, ya. Kalau kita saya buat ni, saya detailkan sikit. Ini bagi tahun 2025. Cuma berbezanya, kalau saya tengok, cikgu tahun ni untuk, kalau sebelum ni, untuk PJSK ni, dia ambil final number je, peratus GPS tu. Ya, tapi kali ini, dia ambil semua elemen ni. Dan saya rasa dia ada weightage. Sebab bila kita buat purata, dia tak dapat. Tapi tak apa, yang ini kan dia ada jawapan dia kan kat sini kan. Jadi tak ada masalah, jadi kita tukar jadi dalam bentuk peratus, ya. Tak ada masalah kan, di 15% macam mana. Ini banyak isu yang berlaku, yang ni 15%, yang ni dalam bentuk GPS, macam mana nak tukar peratus GPS. Itu kadang-kadang jadi satu isu juga, ya. Okey, baik. Inilah sikit, ya, perincian komponen. Saya rasa yang ni saya tak boleh break banyak. Cikgu dah selesai dah yang ini, dia dah faham dah yang ini. Okey, macam mana nak kira peratus lonjakan kejadian murid ni cikgu, ya. Ni dari satu contoh, ya, misalnya antara tahun 2026 2023 dengan tahun 2024 tu, ya. So kalau kita tengok antara 62 dengan 36 tu, kes 1 dia tak lepas, ya. Kes 1 dia tak terlepas, sebabnya kes 1 syarat dia mesti 85%. Adalah atas sikit, ya. Okay. Tapi sekarang ni dia nak pergi pada kedua. Kedua tu maksudnya apa? Kedua tu nak tengok berlakunya peningkatan 10% dalam kemenjadian murid. Ya, tapi bagi cikgu yang ada dashboard, cikgu tak ada masalah. Cikgu klik je pada bahagian ujung tu. Ya, sebab tu bila yang tanya pada kita, dia kata nak kira macam mana. Saya rasa susah sikit sebab cikgu tak ada dashboard tu. So kalau ada dashboard tu senang, ambil je data, oh dah nampak dah, ya, masuk je dalam buku kita dah nampak, ya, ada kiraan sekali, nanti kita tunjukkan nanti. So kalau kita tengok sini 62.36 tolak 59.31 bagi dengan 931 dalam 100, ya, itu formulanya. Jadi peningkatannya 5.14. Cikgu kira 5.14 ni layak tak untuk dapat cemerlang? Belum. Sebab? Belum boleh. Belum. Sebab? Peningkatan 10%. Peningkatan betul. 10%. Sampai. Betul. Okeylah. Cikgu yang ada dalam ni dah mahir dah cikgu, ya. Tapi saya tengok separuh tu, alamak, kadang-kadang saya pun tak tahulah nak kata macam mana. Sebab ada satu kes, saya tak sebutlah sekolah mana, ya, tapi itu kes dia tu. Dia kata, kenapa sekolah dia kita tak dapat? Dia kata, sekolah kita meningkat dalam kukuh. Dia bagi dia satu kompartmen tu je, meningkat kukuh, itu cemerlang lah tu. Dan itu pemahaman dia tu. Dan kan kita rasa macam, penat tu, rasa macam penat. Ya, sebab basic pun dia tak ada kat situ. So saya bagi aja instrumen tu, bacalah instrumen ni. Itu ilmu ni cikgu kan, bebel lagi lah ni. Ilmu ni tak semuanya datang dengan apa cikgu, dengan orang sokong. Tak semuanya ilmu datang dengan belajar. Ya, ilmu separuhnya datang dengan memerhati. Al-Quran pun kata kan, dengan memerhatikan. Daripada memerhatilah kita dapat ilmu. So ada benda tu kita perhatilah. Ya. Takkan datang ada cikgu, ya. Takkan semua ilmu tu datang. Ada
Ada ilmu-ilmu yang anugerahkan, ada ilmu-ilmu dengan keyakinan kita, ada ilmu dengan fokus kita tengok, oh ini maksudnya, tak ada orang cakap pun. Tapi kita baca tu. Jadi bila saya dapat yang statement macam tu kan, rasa macam, jauh lagi ni nak pergi ni, ya. Kalau macam tu. Kita apa, cikgu, kawan-kawan saya dalam ni, is okay. Cikgu-cikgu dah familiar dah. Tapi cikgu, ilmu ni bukan untuk kita berbangga kan, dan ilmu ni untuk kita kongsi. Sebab tanggungjawab orang yang berilmu je untuk menyampaikan ilmu. Kalau tak besok kita kena orang tuntut kat kita besok. Ya, jadi tanggungjawab kita besar ilmu. Bukan kita kata kita pandai, tapi kita ada tanggungjawab untuk menyampaikan ilmu ni. Ya, yang dah tahu ni tapi nyampaikan secara baik kemas cikgu ya. Bukan kita nak tunjuk kita pandai kan. Cuma kita nak betulkan mana-mana yang salah. Okey, ini sikit cikgu Macam cikgu Akirah kata tadi, macam cikgu Aisyah kata tadi, tak layak sebab dia tak sampai 10%. Dia tak layak sebab dia tak dapat 45. Tolak habis. Maknanya dia tak dapat untuk K1, tak dapat K2. Dia akan pergi tengok baik pula. So tengok pula instrumen yang baik. Dia simple aja cikgu. Cikgu duduk, sit down, tengok dia punya K tu. Yang ni tadi tu. Ya, dia akan dapat lah nanti. Ya, seronok cikgu ya kalau kita dapat ilmu macam ni, seronok. Seronok sebab apa? Kita rasa kerja kita senang. Cuba bayangkan kita tak ada ilmu. Kita stres tau, nak buat macam mana, nak buat macam mana. Tapi cikgu-cikgu yang dah tahu, yang ada dalam grup ni, cikgu boleh tahu. Ya, dan boleh meyakinkan orang. Sebab cikgu dah ada maklumat ni. Ya. Okey, baik cikgu ya. Kat sini asasnya. Nanti kita pergi detail dekat masa kita dashboard nanti. Okey, kemudian ini adalah dashboardnya cikgu. Ya, saya nyatakan langkahnya nanti, saya skip yang ni, saya tak pergi sini. Saya tak pergi berkaitan. Sebenarnya saya nak masuk pada ni, berkaitan antara RPM ni dengan kita punya standard ni, tapi saya rasa tak apalah, ini kalilah cikgu Okey, ini yang kita ambil sikit tu. Okey, saya tengok paparan lagi. Cikgu Aisyah, sekarang ni paparan dah boleh masuk belum yang pengesahan tu? Tadi tengah hari tak boleh lagi, petang pun tak boleh lagi. Ya, tak boleh lagi kan? Jadi Belum. so kalau kita klik pada rumusan perakuan, dia masih belum lagi lah. Tapi get ready lah. Tak apa, cikgu macam cikgu dah ada tu, tunggu dia buka je, kita on. Ya, jadi status kita, kalau cikgu klik kat sini, dia masih lagi muncul yang ini. Ya, muncul yang ini. Tapi jangan panik lah, dia kata tempoh pemeriksaan telah ditutup ni, ya, sebab dia tengah betulkan data-data kita. Ya, ni kalau kita buat hari ni. Okey, saya nak pergi sini. Okey cikgu. Saya terangkan sikit ya, bila kita klik pada rumusan data, ya, rumusan data ni, muat turun data ni, ini saya dapat banyak pertanyaan. Dia kata macam mana nak dapat figure ni, PGB sebagai penaraju ni, sebab dia itemize tu banyak. Ya. Sebenarnya kalau saya tak nak masukkan ni pun boleh, saya cuma ambil yang bawah ni je. Ya, saya ambil apa dia, saya ambil markah keseluruhan untuk pengetua guru besar ni. Tapi bagi saya nak yang agak deep sikit, sebab nanti adalah yang tempat-tempat yang beri makna tu nanti. Misalnya kat masa kita nak tengok apa tu, cikgu nak tengok standard 4 kan. Dan dalam standard 4 tu, kita nak tengok apa berkaitan dengan fungsi pengetua ni sebagai pemimpin instructional dalam melaksanakan PDP kan. Jadi kalau kita nak cerita nanti tentang standard 4, asasnya datang daripada mana? Datangnya daripada dua ni. Ni datangnya. Ni. Dia impak dengan standard 4 tu nanti. Sebab dia ada cerita PDP, dia ada cerita PDP. So kalau sini pengetua ni dapat 100, kita akan tengok juga dekat standard 4 berapa dapatnya. Ya, ada tak senjang yang besar? Kalau senjangnya besar tu, berapa besar senjang yang kita ada? Ya, senjang ni maksud dia beza cikgu ya. So saya detailkan sikit. Cuma ada persoalan dia kata macam mana nak kira. Bagus soalan cikgu ya. Maknanya cikgu alert dengan tu. Saya sebenarnya untuk dapatkan tu, saya dapatkan secara data saya purata je. Saya campurkan semua ni. Ya, campurkan semua ni. Kemudian saya letakkan kat sini. Atas ni berapa. Itu yang nanti kita masuk dalam dashboard. Yang ni pula 2 kan. Yang ni senang sikit, ni 2 je. Ni confirm 100 sama 100 bagi 2. Okey, setakat ni okey Kalau cikgu tak okey, cikgu cakap cikgu. Sebab saya sampai semalam tu ada pertanyaan-pertanyaan. Dia kata kenapa tak boleh refresh, kenapa tak berdata, tak update. Saya rasa pelik pula
Tu saya kata, cikgu tekan refresh tak? Saya tekan refresh dah. Dia kata, tapi refresh dia dekat atas tu cikgu, dia tak tengok macam mana sesi yang kita buat tu. So hari ni kita buat ni. Tapi pada rakan-rakan yang tak ada dashboard tu, mungkin boleh tengok ni, simpanlah maklumat ni Cuma nanti ada tempat yang kita rasanya tak boleh nak buat lah sebab kita tak ada dashboard tu. Sebab dashboard nanti kita akan ambil image data ni, kita akan masuk dalam ChatGPT untuk bantu kita buat ulasan. Kalau tak, saya tak nampak lah cara mudah macam mana nak buat. Okey, jadi bila kita dah tengok ni semua, nak dapatkan sini, cikgu klik pada muat turun. Ni muat turun ni. Bila kita muat turun, nanti file dia akan datang lah macam ni. Dia tak adalah 7 cikgu. Ni 7 ni maksudnya cikgu ni dah buat 7 kali muat turun. Dia akan tulis dalam rumusan skor. Sini kosong lah. Buat kali kedua dia akan letak 1, 3 dia masuk 1 lagi. Buat 1 lagi jadikan 3. Ni akan keluar. Okey, yang ni lah. Alright. Ni yang tadi tu lupa nak cari yang ni. Ni. Tu cikgu pada cikgu Asmida, pada cikgu siapa ni, cikgu-cikgu yang berkaitan lah jadi tengok ni conteng-conteng lagi ni kita tengok ni, nampak ni kan trend menaik. Kalau kita baca setahun dia macam mana kalau kita baca data untuk tahun 2023 dia tak ada data menunjukkan trend. 23 adalah data-data yang kita panggil deskriptif saja, berapa persen. Masuk tahun yang ke 2024, baru nampak trend 23 ke 24, trend menaik, baru kita nampak menaik. Kalau kita baca data tahun 2023 je, kita tak ada apa-apa perubahan pun. Okey, kalau kita tengok ni yang kedua ni yang ni atau sorry yang kat sini lah 10% sorry yang ni berbanding kat sini je kan, bukan yang bawah tadi tu, yang bawah ni yang sini. Okey, ini tadi 1, 2, 3, 4 ni sebab sini kenapa banyak, sini ada pecahan lagi ke 1, ke 2 kan. Yang ni kalau kita tengok tadi kan ni ke 1, ke 2 ni kan, dia ada baik pun ada 2, baik 1, baik 2 jadi sebab tu dia ada banyak pecahannya tu. Okey, baik. Okey, ulasan nantilah Okey. Okey, saya dah nak masuk lah pergi cikgu nak pergi ulasan lah. Kalau ada apa-apa cikgu mesej saya kalau ada apa nak tanya tak clear. Okey baik cikgu kita nak mulakan macam mana kita nak buat ulasan. Itu kita punya modus operandi kita malam ni. Dia nampak memang senang aja. Ada satu table. Ada satu table macam ni. Lepas tu kita nak buat ulasan. Nampak simple je kat sini. Kan? Nampak je kat sini je nak buat. Tapi yang ni tak boleh buat cikgu kalau kita tak buat analisis data. Ni kita tak boleh buat. Ni tak boleh buat ni. Jadi asasnya malam ni kita nak bawa dulu dalam analisis data ni. Okey. Baik, untuk yang pertama, langkah yang pertama hari ni kita banyak sesi praktikal je lah cikgu kita tak nak cerita panjang-panjang lah yang lain-lain tu dari segi saya akan masuk sikit-sikit lah nanti yang ni sikit ni tak ada apa lah ni, semua saya crop daripada sistem aja. Cuma kalau siapa yang tak ada dashboard tu, kalau dia nak buat ulasan nanti, dia kata adalah cikgu, dia kata saya tak gunakan dashboard tapi saya ambil sini boleh tak, dia kata. Saya kata ambil pada mana? Okey, ambil standard pada satu ni, lepas tu sampai sini, dia kata lepas tu dia hantar pada ChatGPT. Saya kata cikgu cuba buat, cikgu try dulu. Jadi ChatGPT dia tak faham tau. Kalau dia faham pun dia kata dia tak tahu sebenarnya standard satu ni apa. Dan tak ada cerita kekuatan kami daripada A1 sampai A9 tu, dia tak ada pun. Sebab kita nak melihat antara correlation kan, ROI yang disebut dalam buku dia tu, ROI, return of investment. Apa maksudnya? Kita melihat suatu invest tu dan impact-nya. So kalau kita nak tengok tentangnya kemudahan pelaksanaan akademik dia 100, jadi kita kena tengoklah dalam A3 A4, dalam A4 okey, A4 berapa? A4 ni kita pair pula berkaitan dengan pengurusan kurikulum 3.1, kita pair lagi dengan standard 4, kita pair lagi dengan
5.1. Jadi kalau tak nanti, dia akan kata dalam data menunjukkan bahawa pencapaian adalah tinggi dalam standard 1. Tapi dia tak dapat elaborate. Ya, sebab tu kita gunakan dashboard. Cepat, mudah dan jimat masa lah. Ya. Ni macam ni. Semua figure je cikgu ya. Dia tak terangkan 5.1 ni apa. Ada juga kata kalau kita guna ni boleh tak? ChatGPT dia tak tahu cikgu 5.1, 5.2, 5.3 tu dia tak tahu. Jadi berbanding dengan kalau kita buat graf. Ya, kalau graf bawah tu dalam dia punya label tu kita dah kata dah 5.1 apa, 5.2 apa. Ya, 5.3 apa. Daripada situ nanti dia cepat buat. Ya. Okey. Pergi juga dalam konsep. Ya, macam mana kita nak ulas? Cikgu apa cikgu Masalah dapat tak tadi yang beritahu dengan cikgu pengetua SMK Tawau tadi, Tuan Haji? Assalamualaikum, Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan. Sedang mengikuti. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan. Saya ni tak pandai ni Tuan, cakap-cakap je ni. Betul lah kalau saya salah-salah Tuan tegur saya. Idola apa ni, idola. Okey Tuan, cikgu-cikgu ya. Bila kita nak buat ulasan, kalau guru data dah bekalkan semua ni, dia jadi mudah. Jadi bila kita buat ulasan ni, kita dah ada data tadi kan, dashboard tu kita dah ada, sangat mudah cikgu ya. Sebab bila kita nak buat ulasan ni tadi, kita kena bentuk 3 ni kena ada. Pertama, describe. Describe ni mengatakan berapa persen. Okey, daripada data menunjukkan bahawa sekolah ini mempunyai kekuatan yang sangat dominan dalam kualiti pengajaran guru, iaitu sebanyak berapa persen. Dan kena tukar wajaran tu. Saya ulang, dia kena tukar wajaran tu. Kalau kita tak tukar wajaran tu, nanti cikgu, dia akan salah mana tau. Contoh, sekejap ya, saya nak tunjukkan yang salah tu kat mana. Sekejap ya. Okay, ni kadang-kadang kita belajar pada kesilapan cikgu kan. Nak minta izin pada cikgu tu. Dia sebenarnya memang dia nak try buat salah. Ya, sebab dia nak tengok daripada impak daripada buat salah tu, apa yang berlaku kat situ. Ya. Ni. Copy. Saya tunjuk ni dulu cikgu ya. Okey, kita tengok ni. Nampak tak? Apa ni cikgu? Cikgu Nuriman nampak tak? Nampak Wan. Apa silap kat sini? Dalam apa ni? Apa silap dalam ulasan ni? Dalam 5.1 sampai 5.4 tu dia tak tukar daripada bentuk peratus. Dia tak tukar wajaran. Wajaran. Ya. Kalau Wajaran kita dia tak tengok tukar. kekuatan. Betul. Sebab tu dia kata ni kekuatan sekolah terselah melalui pengajaran guru 18.16. Sebab 18.16 ni kita kan ada punyai weightage dia tu kan. Weightage dia memanglah kalau kita tengok data sekali lalu tinggilah pengajaran guru ni, tapi weightage dia 20. Tapi kalau akademik Koko katakan dapat 15 lah katakan kan, dia dapat 15. Tapi 15 dalam Koko ni maksud dia apa? Dia dapat A semua. Ini tak. Jadi dalam keadaan macam ni kalau kita tengok, dia tak dapat mendefinasikan, kita panggil dia menginterpretkan. Sebab itulah dashboard kita ni kita dah siap kira dah. Cikgu masuk ada jumlah kekuatan kami ni, katakan yang pertama tu guru letak 8 aja, okey dah kira dah 80%. Ya. Jadi kat situ dia dah mengira lah bentuk-bentuk yang macam tu. Ya. Yang saya nak gangguan sikit. Ini tunjukkan ya kekuatan sekolah terselah melalui pengajaran guru. Kalau ini yang kita guna, semua sekolah nanti akan tunjukkan kekuatan guru lah yang paling dominan. Ya, kekuatan kekuatan sekolah ni, pengajaran guru ni lah yang paling dominan. Sebab dia weightage dia tinggi, 20. Tapi ingat, dia per 20. Ada tu per 9 aja. Ya, ada per 9 aja. Kebanyakan per 10. Jadi, kalau kita kat sini, nampak dia kata namun demikian persekitaran digital 675 memerlukan perhatian. Tapi persekitaran digital tak boleh ditafsirkan macam tu. Cikgu clear kan? Ni maksud dia lah yang tersalah. So sebab itulah kita kena tukarkan dia dalam bentuk dashboard, sebab dashboard ni telah pun dapat membantu kita untuk meringkaskan tindakan-tindakan apa yang perlu kita buat. Ya? Okey.
Pertama, dia kata deskriptif. Deskriptif ni tadilah. Yang kedua, kita analisis. Analisis ni kita tengok misalnya dari segi pola, dari segi trend. Trend kita menunjukkan bahawa apa yang berlaku. Segi jurang, ada perbezaan tak? Ini antara yang kita buat dalam bentuk analisis, ya. Saya nak matikan dulu. Okey. Yang ketiga, intervensi. Cikgu, ya, tuan-tuan pengetua, guru besar, cikgu kena buat satu, menyatakan intervensi nak apa. Apa yang nak buat. Ya, daripada data kita ni, janji kita lah. Kalau ekonomi kita kata, apa janji kita nak buat dengan data kita ni. Apa yang kita nak buat dengan perbaiki. So, simple aja. Ingat, 750 aksara saja. Means aksara ialah huruf, termasuk titik, termasuk space bar. Kita buat satu kan, jarakkan antara satu perkataan dan satu perkataan, itu juga dikira. So, sangat limited, kita nak mula sepanjang. Kalau dulu kita ada 1,500 ni, sebab kompartmen kita 500, 500, 500. Tapi kali ini 750, tapi untuk keseluruhan. Ini yang kita nak buat pack. Ya? Kita nak jadikan dia pack. So, inilah bentuk bentuk ulasan yang PGB nak buat. Ya? Okey. Baik, ini data-data yang kita ada lah. Kalau kita tengok cikgu dalam cikgu punya dashboard tu, nanti muncul lah benda-benda yang macam ni. Bukan tak boleh nak data dekat sini. Ya, dia agak susah sikit. Ya, pertama kita nak tengok pattern yang macam tu, yang kedua kita nak tengok susah rumit, ya. Okey, baik. Okey, saya nak pergi terus kepada dashboard. Lepas ni cikgu jangan buka dulu, ya. Lepas ni kita buka sama. Kita try satu-satu cikgu, ya, supaya lepas ni at least kalau pengetua ada yang ada ni, dia dah boleh minta besok pada guru data, pengetua boleh masukkan aja terus buat ulasan, ya. Yang buat dashboard ni, isikan data ni dalam dashboard ni, biar sikit usaha buat. Nanti pengetua ni ambil aja yang ni, ya. Yang tiga nanti kita terangkan. Saya gunakan atas nama SK Berlipat. Berlipat ni dalam lawas. Ini bukan real data dia. Just saya nak gunakan ini, nak tunjukkan konsep dashboard ni. Ya, saya cuba jadikan dashboard ni simple cikgu, ya. Saya tak nak yang complicated sangat, nanti susah dia nak masuk. Ya, okey. Dia paparannya pertama, kalau kita tengok semua dalam bentuk graf. Ya, dalam bentuk graf ni supaya nanti kita akan ambil data-data daripada graf ini, kita masukkan nanti dalam kita punya ChatGPT. Kenapa nak gunakan ChatGPT? Memang itu trend sekarang cikgu. ChatGPT ni atau kita guna AI ni, dia semakin lama semakin pandai menjimatkan masa. Selalu saya cakapkan kan, sekarang ni kalau kita tengok nak buat PowerPoint tak ada dah, macam 2-3 hari dah. Boleh buat dia 10 minit pun boleh buat PowerPoint, ya. Nanti kat sini juga kita boleh buat PowerPoint. Macam mana kita nak hasilkan, terutama dalam konteks executive report. Cikgu boleh minta tau pada ChatGPT ni buat satu executive report daripada sini. So nampaklah macam corporate sikit kan. ChatGPT bantu saya buat satu executive report daripada data-data ini untuk dibentangkan di mesyuarat pengurusan. Boleh buat macam tu. Dia boleh buat, ya. Okey. Ini yang ada lah. Apa yang ada dalam ni semualah kekuatan urusan semua ni. Ini ada semuanya kat sini. Nanti kita nak gunakan. Okey, nanti peranan kita ni nanti, PGB ni nanti cuma klik aja ataupun copy aja, hantar kat GPT. Dan prompt untuk GPT pun kita ada masukkan. Cikgu yang ada dashboard, cikgu ada ni, ya, dia ada pertama data ni. Sorry. Saya tak pergi live system, ya. Tak apa, saya terus buka aja cikgu, ya. Senang, dia tunjuk dulu. Cikgu tak apa, tengok dulu. Okey, saya ambil yang last ni ke sarjana lah. Ini. Sekolah semua dah ada yang ini, dashboard ni. So, langkah pertama ialah SU kena masuk data ni. Masuk data ni. Ya, masuk data ni. Tapi yang ini, cikgu jangan kira kat sini tau. Maksud dia, jangan campur-campur jadi sini, tak. Yang ini kita ambil dan terus daripada portal tu, masukkan ni warna hijau ni. Ya, sebab saya tak tahu separuh tu, saya tengok kiraan dia berbeza sikit. Ya, ambil masuk kat sini, masuk kat sini. Dan sini ruangan ni semua kita boleh masuk. Maka, ya, yang ni tak boleh, saya dah lock. Sebab saya takut nanti ada tukar, berubah. Ya, cikgu ubah nanti confuse pula. Ya. So, kalau kita dah masuk semua ni, katalah letak sini 100. Contoh cikgu, ya, 100. Jangan lupa cikgu,
pergi dekat sini, data, refresh all. Saya ulang, sini katalah kita dah letak markah 80, sebab dalam tu skor tu ada dummy data, ini 90, ini 100. Bila dari sini pergi pada refresh all. Ramai yang tanya kenapa data dia tak pergi, sebab tak buat refresh all. Ya? Ini saya ulang ni kali ketiga. Ya, masuk data kat sini mana-mana, lepas tu refresh all. Maknanya dia nak baca data anak. Accumulate baliklah data tu tadi. Ya, lepas tu barulah kita simpan. Selesaikan ni. Ya, ni. Pengetua nanti boleh minta lah fikir ataupun guna data buat ni je. So, bila dah dapat data ni, dah complete pada dia, cikgu boleh pergi balik pada ni untuk home, ya, pergi kat sini. Jadi, dia semua dia dah ubah balik lah. Ya, dia dah ubah. Ingat dia, ini ada refresh all juga. Jangan gunakan refresh all yang kat sini. Refresh all-nya adalah pada data. Ya, bukan pada dashboard. Separuh komputer dia boleh datang tu, pada separuh tak. Ya, tapi kalau semua refresh-nya tu pada data, is okay. Ya, okay, itu tak ada masalah. Ya. Ya. Yang bahagian data tu dekat bawah sekali tu ambil terus daripada sistem Yang data. data. Ya, ambil ini terus ambil pada sistem, masukkan sini. Yang kekuatan tu Ya, yang bawah sekali tu. pengurusan kami ke kuatan? Pengurusan kami yang tu ambil daripada sistem Ambil pada sistem, pindah masuk sini. Okey, Sebab baik. saya tak tahu. Yang nak selamat lah ambil pada sistem masuk sini. Kat sini cuma kita keluarkan apa. Nanti bila kita nak buat satu macam saya kata tadi lah, kita nak tengok correlation ni kan. Misalnya curriculum kita, prasarana kita 100. Nanti kat sini lah kita boleh compare antara A4 ni tadi dengan kita punya 3.1. 3.1 kait dengan standard 4, standard 4 dengan 5.1. Semuanya correlation itu dalam konteks larasnya ialah laras akademik. Sebab tu saya masukkan yang ini. Yang ini tak ada ni kalau kita bentuk dalam dashboard yang dia tu kan, dia tak ada. Jadi tujuannya itulah. Ya, terima kasih. Smidah ya yang tanya tadi. Ya, saya. Suara pun dah kenal lah tu. Saya kenal Smidah ni lama ni. Tapi tak pernah jumpa pun. Tahun 2018 Smidah masa kita SKPM dulu kan. Kita jumpa kat KL. Kan Ada buat program dekat ada yang buat dekat hotel apa, Glen Mary ke apa ke. Saya tak ingat lah. Oh, Tapi ada. ya. Glen Mary masa tu kita ada buat sekali. Ya, betul. Ingat. Ya, Cikgu Majnah ada sekali tu kan. Guru besar dia kan. Ya. Okay, alright. Adalah request sebenarnya nak buat konsep macam tu, tapi saya tengok capacity lah cikgu bukan nak cari untung tu, tapi saya sebenarnya nak cover je nak cover untuk kos hotel ke apa ke cukup saya tak ada ambil apa-apa pun kat situ Okey, baik, bila dah masuk sini jangan lupa data refresh all. Selesai. Okey, bila dah selesai barulah kita pergi the next. Kita nak buat apa tadi cikgu? Kita kata yang pertama kita nak buat analisis. Dia nak analisis ni, dia nak tu dia tak boleh suara, tak boleh buat grafik, kita boleh cuma menaip je. Tanya, dia jawab. Tanya, dia jawab. Tapi sekarang tak. Dia macam-macam dia boleh buat. Ada satu benda je, kita boleh buat macam-macam dia selalu buat. Dan prompt sangat mempengaruhi hasil. Saya ulang cikgu, dia bukan data cikgu. Data satu aspek. Tapi prompt ialah arahan pada ChatGPT apa yang kita nak buat. Makin tegas kita bagi tahu pada dia, makin serius dia akan buat. Tapi kalau kita tengok buat santai je, dia akan buat santai lah.
Okey, contoh macam tu ya. So kita bila dah buat ni tadi, pengetua, guru besar, setiausaha dah ada data ni. Jadi sekarang ni kita nak buat ulasan. Say ChatGPT ni dia ada bermacam-macam level lah. Ni satu level yang basic. Saya tak tahu kalau dalam D5 ni kat mana dia boleh pergi. Tapi kalau dalam free source tu yang kita ambil lah kan, kalau saya tak di D5 saya ambil free source tu, bukan dia tak boleh, tapi bila sampai analisis data dia konflik sikit. Ya, dia konflik sebab dia apa tu dia panggil faster tau. Faster ni maksud dia nak cepat macam ni maksud dia saya ya. Sekejap saya buka. Nah, nampak ni kan kat bawah ni. Yang ini dia kata faster. Faster ni jawab cepat lah. Jawab cepat ni soalan-soalan kebanyakan ni tak yang mikir lah cikgu ya. Misalnya Tapi YM, kalau saya ambil plus, dia punya hasil lagi kebabum. memang cikgu. Berapa ringgit cakap apa? Ya? Berapa ringgit? Oh, saya bayar dia dolar tu dia dalam 80 lebih lah sebulan. Ringgit kan? Tapi berbaloi, sangat-sangat berbaloi. Betul. Saya ambil tu juga. Ya, saya ambil business, satu saya ambil plus tu kan. Tapi sangat berbaloi cikgu. RM80 kita macam-macam dapat jimatkan masa kita. Okey, ini contoh yang apa ni? Ni yang instant lah. Kalau tanya soalan selanjutnya aja, dia jawab macam ni ya. Tapi kalau kita minta buat analisis dekat fastest ni kan, dekat instant ni dia tak boleh buat. Dia tak boleh buat. Dia ambil masa yang panjang, dia tak complete. Macam Cikgu Rosmida kata tadi, sebab dia user. Bila user yang mahir tu, dia buat. Saya punya ni, saya gunakan personal account ni, saya gunakan business ni, saya gunakan ni. Plus ke business, saya gunakan tu. Sama juga. Tapi sebenarnya kan, kalau cikgu dapat cari kan, sebenarnya ada. Dia lebih murah, tapi kita buat macam orang buat Netflix ya. Netflix orang beli satu account, tapi dia beli share account. Dia ada macam tu, lebih kurang dalam RM20 aja. Tapi kita bukan nak sepanjang masa nak guna AI ni, kecuali kita dah minat. Saya percaya macam juga Smida dulu tak ada niat pun nak berterusan, mungkin dia tengok masa pendek je. Tapi bila tengok ChatGPT ni sambil-sambil baring je, boleh buat macam-macam kan, kita rasa sayang nak lepaskan ni, so kita ambil lah. Saya kadang-kadang je drive saja, saya nak buat poster, nak buat tu. Okay, ChatGPT ini adalah maklumat tentang, ada surat kan, bantu saya untuk buatkan satu backdrop yang berkaitan. Sambil drive je cikgu, 5 minit siap. Saya ni user pada graphic design je, Photoshop antara yang paling susah lah dan paling quality ya. Tapi kita bukan nak buat profesional ya. Jadi saya kata jawapan dia dah ada dah kat ChatGPT je. So ni tadi kalau kita tengok dia ada instant, macam cikgu apa kata tadi kan, ada instant, ada apa semua, ada peringkat ni ya. Sikit juga ya. So batah balik pada sini. Sekarang ni kita guru besar, kita pengetua, kita nak buat ulasan. SU pula nak bantu pengetua. Peranan kita lah untuk bantu pengetua. Kita buat sama-sama cikgu ya. Kita tak ada siapa kata bukan kerja aku. Bagi saya lah ya, organisasi tu kalau dia dah tagging ini bukan kerja aku, ini kerja kau, payah ya. Kita tak kira ya, sambil kita ni saling melengkapi. Okay, next kita nak buat ulasan. Bila ni dah ada, kita nak buat ulasan, kita akan ambil ni cikgu kekuatan kami, urusan kami dan pencapaian kami, standard 5. So macam mana nak buat? Saya sini saya dah matikan dah cikgu ya. Kalau saya tak matikan dia punya table ni, misalnya saya buat sini kan, kalau kita masukkan ke sini, saya boleh copy je dan pindah pada ChatGPT. Tapi sebab saya protect ni, sebab apa cikgu saya protect? Saya takut nanti bila saya tak protect, nanti berubah-ubah. Cikgu punya berubah-ubah nanti ya kat sini. Tapi protect ni pun sebenarnya dia ada variable dia, nak protect apa boleh lagi, nak tukar bentuk graf pun boleh lagi. Tapi tak apalah, tak penting, yang penting kita nak buat ulasan. So cara je untuk buat ni, cikgu sekarang ni saya minta semua buka dashboard masing-masing. Saya bagi 3 minit dashboard masing-masing, cuba explore dulu, tadami je. Besok pengetua guru besar boleh minta bagi dashboard ni, cakap dengan SU tolong masukkan data ni. Lepas tu kita beritahu dia, nanti dah masuk data ni, refresh lepas refresh simpan, lepas tu saya hantar dekat saya ni. Tu next kerja kita lah So orang nampak pengetua pun sekarang ni dah hebat dah, dia boleh buat ya.
Sebab kita tak nak lah macam tadi yang saya tunjuk tadi, dia kata apa, benda tak selesai lagi tapi kita dah buat perakuan, dah buat pengesahan. Tak apa, cikgu explore dulu. Saya bagi cikgu 3 minit, nak rehat sikit, lurus pinggang dulu ya. 3 minit cikgu ya. 9.50, 4 minit lah cikgu ya. Kalau nak minum-minum dulu, sebab lepas ni kita agak serius sikit. Yang ni agak teknikal sikit. Cikgu nak minum ke, ada kopi ke apa, boleh minum. Pukul 10, sekarang ni 9.56, pukul 10 kita sambung ya. Ada tak siapa-siapa boleh tolong? Kenapa saya punya graf dia jadi kosong, walaupun kemenjadian murid dalam akademik dah key in dah angka dia, tapi bila tengok dekat dashboard dia jadi menjunam Sekolah sampai kosong. Sekolah mana cikgu? SMK Bukit Jana saya, Cikgu Asnida. Oh, saya dah sekejap ya, saya tengok sikit ya. Selepas cikgu isi, cikgu tekan refresh tak? Tekan. Sekejap ya, saya tengok. Cikgu ada data kan? Dia tak ada kat sini lah kekuatan tu. Cikgu masuk je lah kat situ. Dia tak ada kat sini. Sebab ni, item ni kita daripada standard 1 sampai standard 5. Ni yang kat bawah ni kan, ada kekuatan ni kan? Nampak kan? Masuk kat sini. Kat 100, masuk dekat 100. Kan, lepas tu kita data refresh. Masuk kat situ. Ya? Okay, dah sambung lah dah pukul 10, 1 minit. So kita dah masukkan dah tu. Bila dah masukkan, kalau rasa macam graf ni tak berapa nampak, cikgu boleh enlarge sikit. Enlarge sikit. Okay. Kalau boleh enlarge lah. Tapi saya tengok kalau ChatGPT ni walaupun kecil dia boleh baca cikgu, sebab dia masih dalam digital kan. Dia boleh baca. So bila dah dapat macam ni, saya ambil Bukit Jana contoh ya. Saya klik kat sini, print screen. Cikgu boleh ambil yang ni. Ambil satu, kekuatan kami, buka dalam PowerPoint. Cikgu create satu file ke PowerPoint. New. 1M, tunggu sekejap. Yang bahagian asset yang dekat data tu, kod saya ni dah nak refresh balik lah kan. Bahagian data tu, yang last kali tu, yang pengurusan kami tu yang last tu, pengurusan kami tu nak ambil kat mana data dia? Kan pengurusan kami kita ada dekat kita punya download tu kan. Urusan kami, kita ambil pindah je kat sini. Dia kita pindahkan data kat sini. Ini kita tak kira ni, kita ambil kita pindah. Download. Pengurusan kami. 2 dan 3 ke tu? Ya betul, 1, 2 dan 3. Itulah pengurusan kami. Nampak ni kan? Dia pengurusan kami. Cik buka ni ada nanti. Itulah tak boleh buka nak tengok benda ni. Oh, dia sebab dia belum lagi buka cikgu. Kalau cikgu dah boleh buka sistem nanti, cikgu boleh ambil. Cikgu boleh ambil. Tunjuk data tu. Tak apa, no problem. Itu technical aja tu. Okey. Saya patah balik cikgu. Saya ulang balik. Cikgu print screen. Cikgu ambil gambar kekuatan kami. Simpan dalam Excel. Paste. Potong lah. Potong kat sini. Sebab ini yang kita nak ambil nanti. Crop je. Kalau nak jimat, sekali crop pun boleh. Ambil dua-dua ni terus. Saat itu saja satu-satu kan. Ni nak jimat lagi masa. Okey, kekuatan kami, pengurusan kami dah ada. Ambil kat mana? Ambil kat portal kita punya dashboard. Lepas tu kita ambil kat mana? Kita ambil standard 5. Crop sekali lagi. Data ni. Okey, dah siap. Ada 3 kan. Pertama tadi, yang kedua ada 3. Ada pengurusan kami, kekuatan kami dan juga pencapaian kami. Okey, buat ni dulu. Kalau siapa yang tak dapat print screen tadi, beritahu konsep print screen ni, cikgu pergi dekat kita punya laptop ni, yang ada tulis PRTSC tu, print screen. Tengok komputer lah sebab komputer tu dia tulis ada kat atas, ada separuh tu dekat bawah sikit. Tengok kita punya model komputer kita, print screen.
Dan ada satu lagi boleh juga pakai apa tu, Windows G pun boleh juga. Ya, ada banyaklah cara cikgu kalau kita nak buat ni. Ya. Pun boleh juga. Ni kalau saya pakai Ctrl G, Ctrl G ni dia bagus tapi dia agak complicated sikit lah, tak payah. Ya, pakai tu je. Sekarang ni boleh Cikgu, kalau saya boleh sambung tak? Boleh? Okey, kalau boleh saya sambung ya. Nah, bila dah ada ni, kita nak ringkaskan lagi nanti. Hari tu saya ajar kan, ambil satu, terus buka ChatGPT. Buka ChatGPT new, baru. New chat. Bila dah buka ChatGPT ya. Buka GPT ni, cikgu ambil kat sini. Dah. Lepas tu, copy kat GPT ni, kita paste. Nampak apa ni tampal kat sini? Oh, sorry. Dia dah masuk 2 kan? Itu kita buat satu-satu. Boleh nak masuk satu-satu? Boleh. Ada orang kata nak masuk 3-3 ni boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Cikgu screen sekali lagi. Klik je kat sini. Paste. Dah lagi senang. 3 sekali masuk. Itu mudahnya kalau dia dashboard. Ini satu cara lagi. Masuk kat sini. Masuk kat ChatGPT ni. Saya buat new ya. Saya masuk kat sini. Saya nak tunjuk ada beberapa jenis lah yang kita boleh buat ya. Bila kita boleh buat sini, kat ChatGPT ni kita paste. Kan dia 3-3 dah keluar kan. Nah, ni yang kita nak ulas. Ya. Kita nak ulas. So, kalau pengetua guru besar dah ada data ni, cikgu dah simple dah cikgu. Dia tak susah lagi dah. Kerja untuk pastikan data ni betul tu tadi, kita minta lah setiausaha tu semak proceeding melalui jawatankuasa SKPM sekolah kita. Gerakkan jawatankuasa ni supaya semua mengambil satu responsibility cikgu ya. Dia ada tanggungjawab kat situ. Koko kena pastikan data ni betul. Dia tak ada blame besok mendakwa lagi dah. Kita dah minta cek data kau betul tak? Kalau betul, okey, on. Okey, sekarang ni kita dah masuk pada ChatGPT. Dah masuk ChatGPT, dah ada ni. Okey, lepas tu cikgu kita nak bina prompt. Bina prompt ni, prompt ialah arahan. Prompt adalah arahan. Tapi sebelum bagi prompt tadi tu, kita kena ingat sebab itulah dalam ni kita ada masukkan berkaitan dengan data kita ni ada kekuatan kami. Kita tak nak dia ngulas nanti kekuatan kami adalah sekian apa dia. Tapi kita nampak ni, kita dah tagging dah apa dia, A1 apa dia, A2 apa dia, dan dia masa dia memberi masa dia membuat ulasan, dia akan sebut ni cikgu. Kalau tak sebut nanti dia akan kata apa tu, A1 adalah kuat markah dia A2, tapi nampak tak berapa compact dia punya tu. A1 ni apa dia, A2 ni apa dia. Jadi bila ada dashboard senang senang. So kita balik pada ChatGPT, kita keluarkan sini. Next kita nak buat prompt. Prompt ni konsep, okey, saya cerita tentang prompt cikgu Prompt ni adalah untuk bukan kita tanya jawab cikgu. Prompt ini adalah bermula dengan satu kaedah berfikir. Yang banyak kali saya sebut ialah metakognitif. Metakognitif ni ialah kita berfikir untuk cara berfikir. Kita nak minta ChatGPT ni sama mikirkan macam kita juga. So dalam konteks ni lah kita akan gunakan beberapa prompt yang sesuai. Kalau cikgu yang ada buku penulisan prompt tu kan, yang saya ada terbit, saya ada tulis tu, banyak apa prompt yang nak. Cikgu nak tengok ham aja, nak tengok kuku aja, nak tengok akademik aja, nak tengok urusan aja, dalam tu ada satu buku tu komplit semua. Dan prompt ni sebenarnya kita boleh satu lagi teknik sekarang, kita boleh suara. Saya ambil satu contoh cikgu suara. Saya klik je kat sini. ChatGPT bantu saya untuk huraikan tentang kekuatan kami dalam 500 patah perkataan.
Nampak? Lepas tu kita buat sini. Cikgu tak payah type, cikgu. Nampak? Nah. Dia cerita dah semua ni. Dia elaborate, dia describe kan semua ataupun dia interpret kan data ni. Jimat masa kita. Ini satu yang barulah kalau kita tengok ya. Taklah baru sangat ya, tapi dalam beberapa tempoh ni lah. Nampak cikgu? Dia menyatakan pelaksanaan akademik kita 95%. Tapi kalau kita baca data tadi tu, yang kata 20 tadi tu kan. Yang sini dia kata hari orang murid 92, ni 89, sebab wajaran ni semua 100. Barulah dia relate. Ya. Dan kita kat sini boleh buat grafik je. Tak naklah pakai suara je lah, malah nak type. Boleh lagi, saya tunjukkan dulu saya demo juga. ChatGPT bantu saya untuk sediakan maklumat ini dalam bentuk satu infografik dalam bentuk widescreen. Saya pilih instant, jadi saya pilih yang ni sikit lah. ChatGPT bantu saya sediakan maklumat dalam bentuk infografik dan bentuk widescreen. Okey. Ini kita belum mengulas, saya nak tunjukkan apa yang ChatGPT boleh buat. Sama je, semua boleh buat nanti. So dia akan buatlah dalam widescreen ni. Maksud dia cikgu apa? Dia memang untuk PowerPoint. Maknanya kalau dia dah buat kat sini kan dalam bentuk widescreen ni, itu kata tadi kita arahkan dia. Cikgu boleh bagi arah tegas. Saya nak dalam bentuk image yang sharp, kualiti gambar 4K. Makin banyak cikgu buat nanti arahan, makin serius dia buat ya. Dia tak marah kita pun ya. Cikgu minta je lah apa-apa. Okey, dia buat dalam bentuk infografik. Jadi kalau kita benda-benda lain yang ada pun boleh cikgu ambil gambar, hantar ChatGPT bantu saya disediakan ni. Okey, sekejap, saya tunggu sekejap ya. Saya buat sekarang ni, setting saya adalah pada medium. Saya demo dulu cikgu saya nak tunjuk apa ChatGPT boleh buat. Lepas ni baru kita buat ulasan. Nampak dia buat. Copy di PowerPoint. Itu tak widescreen. Nampak? Ngam-ngam je. No widescreen. Okey, boleh tengok lah sini. Kalau rasa tak berkenan, tegurkan balik. Kita betulkan ayat, betulkan sebagainya. Ini contoh lah. Macam mana ChatGPT tadi. So, saya demo sikit apa yang boleh buat. So, kita balik pada tadi balik. Kita nak buat ulasan. Kita pergi balik. Kita punya tadi. Okey. Tuan-tuan, terutamanya pengetua dan guru besar, bila kita nak buat ChatGPT ni, nak buat ulasan, dalam dashboard, kita ada satu lagi yang saya letakkan situ. Iaitu untuk membuat ulasan ni. Ini adalah prompt yang saya bina. Saya dah try banyak, saya uji. Saya masuk macam ni. Nanti kalau cikgu nak tambah-tambah boleh lah ya. Tapi sini apa yang saya minta pada ChatGPT ni, saya pengetua ni, saya nak minta ChatGPT ni untuk bantu saya buat ulasan kekuatan kami, pengurusan kami, pencapaian kami. Saya nak mintakan dia satu ulasan profesional. Saya bagi penegasan pada dia. Saya nak yang profesional. Panjangnya jangan lebih, maksimum jangan lebih 750. Sebabnya nanti kita nak copy je kat situ, kita nak masuk aja kat kita punya portal IDMI tu. Tampal aja kat situ. Dan saya ingatkan ChatGPT, ulas tu ambil kira yang ni. Kena pasti kekuatan utama, aspek yang masih dipertingkatkan, nilai keberkesanan. Saya ingatkan dia ada beberapa perkara yang dia kena buat. Jelaskan pencapaian utama, analisis hubungan. Nampak katakan tadi, ingat tak? Yang ini saya kata tadi cikgu. Bila kita buat ulasan tadi kan, ini dia lah. Bila kita konteks kita buat ulasan, kita kena ada beberapa perkara kan. Jadi ingat. Yang ini kan. Sebab tu saya ambil daripada sini, saya wujudkan, saya createkan
createkan apa tu AI createkan prompt. Inilah prompt, panjang lah prompt dia tu. Ni tak payah lagi dah. Asyik satu peringat saja, tidak melebihi 750. Tak payah pun tak apa lagi dah. Atas ni dah ada. Okey, sekarang ni cikgu dah buat tadi kan, cikgu copy semua. Cikgu jangan risau, walaupun prompt dia sama tapi data kita tak sama. Ya, jadi dia akan ulas konteks yang berlainan. Saya pernah try data yang sama, prompt yang sama, orang sebelah dengan sebelah hasilnya tak sama, cikgu. Ya, sebab dia ni bukan apa, dia bukan Google, dia pakai logical. Terutama dia baca siapa lah. Kalau kita kata pengetua, lain larasnya. Kalau kita guru data, lain larasnya. Kalau kita pegawai di PPD, lain larasnya. Dia akan ulas. So saya standardkan sebagai guru besar dulu. Tapi kalau SU nak buat, boleh tukarlah daripada SU dulu. Okey, kemudian saya ulang balik, copy je. Tarik sampai bawah, tekan kanan, copy. Datang balik pada ChatGPT, tampal kat sini. Bertindak sebagai guru besar, bantu saya buat ulasan berdata lampirkan. Okey, cikgu sampai sini dulu. Saya berhenti sekejap. Siapa yang tak dapat lagi, beritahu ya. Apa cikgu, kita sama belajar. Ya. YM. Hmm. Yang kekuatan tu kan dia kan bagi dalam kita tukar kepada peratus tu ada pengiraan dia. Ada cikgu. Cikgu ingat tak saya ada hantar dalam grup? Itulah saya tak jumpa cari dah tu. Tak apa saya cuba tengok balik. Mana saya simpan sekejap ya. Saya buat tu. Ya, saya cuba dapatkan balik. Dalam grup kan? Ya. Nak cari weightage tu ya? Beratan dia kan? Dah ada dalam grup ke? Kalau ada tak apa saya cari. Dah ada dalam grup. Saya dah masukkan tadi dalam grup. Ya, macam mana nak dapatkan tu. Cari kat situ. Bukan, saya email. You baca email. Sebab ni saya bagi pada yang ada dashboard lah. Yang tak ada dashboard tu bagi saya tanya. Cikgu tengok email, saya dah emailkan. Tapi kalau tak ada, beritahu. Okey, baik. Dalam file V1 template ni. Ya. Saya cuba baca balik data tu. Tak apa bagus pertanyaan tu. Saya cuba baca balik data file ni. Cikgu siapa tanya tadi? Dah ada kat sini. Ketua kami ni. Cikgu masuk je. Katalah kita dapat kat sini guru ni kita dapat 8 kan? 3%. Kalau kita dapat kat sini kita quality PDP ni 18, kita dah 18.25. Dia dah kira beratus. Ini katakan sahabat bukan guru ni kita dapat 9, dia skor 9 kan? Kita dapat 6.25 contoh. Nampak? Dia beza kan? Ni yang kita kata tadi, kita nak tengok dalam bentuk skor dia tu. Ya, boleh ya? Okay, nanti saya tengok ini. Kata dia tak dapat nanti beritahu. So, patah balik. Bila dah nampak macam ni, cikgu dah masuk copy je kat sini. Maksudnya cikgu dah apa? Cikgu dah ada graf. Cikgu dah minta ChatGPT ni buat apa. Terusnya kita buat arahan. Saya cuba ambil yang dari komputer saya. Saya cuba ambil yang height lah. Apa dia buat? Medium pun boleh cikgu ataupun basic pun boleh. Sebab buat ulasan je. Dia bukan nak buat apa ni bukan nak buat dashboard. Buat dashboard kita perlu yang height lah. Okay, bagi dia fikir sikit. Okey, dah siap cikgu. Dah siap. Nampak, kekuatan sekolah menunjukkan pelaksanaan akademik HAM dan kurikulum berdarab tinggi, namun sokongan, okey, ini dipanggil describe. Ya. Ini nampak dia correlation. Nampak dia baca tentang jurang. Ini dia baca tentang correlation, menunjukkan kekuatan input mesti belum diterjemahkan. Dia negative correlation. Yang ini dia cerita tentang intervensi. Intervensi berfokus diadangkan. Kan ada intervensi, ada tentang data, ada tentang correlation.
Kalau cikgu kata dengan saya nak buat dua lah, minta ChatGPT dua intervensi. Okey. Okey. Bantu saya, lulusan ini bantu saya. Saya cuma buat ayat macam ni je, cikgu. Ikutlah keperluan cikgu apa. Saya nak buat dua intervensi je. Jadi dalam ulasan ni, dia buat balik. Dia ikutlah peraturan tadi. Dia akan ikut balik. Akhir ni tapi semua nanti dia masukkan tentang intervensi. Intervensi perlu segera dilaksanakan melalui pelonjakan dan pengukuhan pelajar ini. Ada dua. Jadi itu yang minggu lepas tu dia kata kena ada nyatakan apa nak buat janji kita lah. So ni dah ada lah. Kita tahu lah pasti berapa aksara kan. So dia counting balik. Dia counting lah. Ni ada berapa aksara. 703. Kalau kita nak tambah lagi pun boleh. Mana sekarang ni ada 750. Mungkin kita tambah. Saya perlukan lagi katakan 40 patah perkataan untuk melengkapkan lagi. Cikgu boleh lah masuk kat sini. So cara berfikir buat, akhirnya kita dapatkan situ tadi. Contoh kita dah ambil sini. Jadi kita ambil sini dan saya banyak kali ingatkan cikgu yang mesin tetap mesin cikgu. Dia ada kelemahan sebab tu dia kata dia ada warning dia kan. Kat bawah tu dia ada warning. Dia kata ada can make mistake. Can make mistake. Dia kata can make mistake ni maksudnya kita kena tengok betul-betul balik. Nampak ni. Jadi betulkan balik. Tapi kalau kata dah puas hati lah. Contoh dah puas hati. Cikgu ambil sini pergi pada word balik. Okey, edit sikit. Kalau kita nak buat sendiri lah kan. Hantar kat GPT balik. Bantu saya susun semula dengan teratur. Dia akan susun balik. Kerja ni kita boleh buat 2-3 kali lah. It's okay, no problem Okey, jadi ambil kat sini. Kan pergi kat portal kita. Saya buat, bukan portal sebenar lah cikgu Saya ambil contoh yang macam ni kan. Kalau kita pergi kat portal kita, dia ada ruangan pengetua ni kan untuk buat ulasan. Nanti tuan pergi kat sini ulasan ni. Ni ruangan ulasan. Tanpa aja. Tanpa aja kat sini. Sebab dia semua dah ada dah. Kalau lebih 750 dia tak boleh masuk. Takut masuk setengah jalan ni nanti dia tak ni ayat macam tak habis pula nanti. Tapi saya buat dalam bentuk, bukan bentuk portal ni. Saya cuma nak demo aja. Inilah dia. Ini ulasan dia. Dia akan tulis kat sini nanti berapa kita punya aksara. Kemudian barulah kita pergi pada memperaku. Okey, itu satu contoh lah. Okey, cuba cikgu buat sekarang lagi. Try dulu. Kalau siapa yang start kat mana-mana, sembilan nanti. Sembilan nanti saya tengok balik macam mana jadi macam tu. Ada mesej tadi sekejap. Dia kata bukan nama sekolah saya. Sepatutnya cikgu dah beritahu awal dah ni. Kalau ada tukar tersilap nama sekolah. Kalau malam ni cikgu baru beritahu ni tak sempat saya nak betulkan malam ni. Besok lah. Lepas ni baru saya beritahu. Okay, dah boleh dah. So mana sekarang ni pengetua telah pun kita dah pergi pada mana cikgu? Saya pergi balik apa yang diminta oleh mesej daripada sini tadi, rumus balik. Klik dan simpan pada rumus. Lepas tu kita buat ulasan. Kita dah pergi buat ulasan. Dan langkahnya kalau kita tengok, kita kalau summarize kan langkah dia ni lah tadi. Ni langkah dia. Pertama buka sheet ni tadi. Ni saya saya wrap balik. Buka sheet balik yang kita punya dashboard, pergi pada sheet data. Kan yang warna merah tu kan. Lepas pergi data, lepas dari data kita masukkan data. Bila masuk data ni, langkah kedua ni kita tak buat apa-apa, dia auto generate.
Masuk kat situ, dia keluar graf. Langkah ketiga, copy graf dia tadi. Ingat kan, kita copy gunakan print screen, pindahkan dalam PowerPoint. Kenapa PowerPoint? Sebab PowerPoint ni kita boleh edit lagi. Print screen ni mungkin terlebih, kurang kan, kita boleh edit lagi. Bila dalam PowerPoint ni boleh nak buat sekali 3, boleh nak buat satu-satu pun boleh. Ikut mana yang mudah. Selesai untuk peringkat di dashboard. Peringkat yang keempat, kita start dengan AI, dengan ChatGPT. Kita masukkan gambar tadi, graf 3 tadi, masuk dalam ChatGPT. Daripada ChatGPT, saya ada bagi prompt. Sebenarnya nanti saya bagi lagi ada banyak prompt cikgu ya. Tapi saya hari ni, saya sebenarnya fikir tadi nak bagi banyak prompt. Saya kata tak boleh nanti, takut hura nanti. Ya? Ada banyak lagi prompt yang boleh kita buat. Saya fokus satu ni, tapi saya rasa dia compact. So, bila dia jadi prompt tu, ini antara penulisan formnya lah. Nombor 5 pun cikgu tak payah dah, boleh ambil copy je, masuk dalam ChatGPT kita. Dan akhirnya dia bila keluar, saya mak balik, rasa macam tak berkenan, tak sesuai, tak pro sangat. Malam tadi saya dah beritahu, saya kata macam ni, ChatGPT ni kita kena ada trick tau. Triknya kita kena dia ChatGPT, kita macam warning dia tau, hasilkan yang profesional. Dia belum lagi tau, ChatGPT jangan forward kepada saya sehingga mencapai accurate kepada 95%. Jadi nanti dia akan beza jawapan dia tau. Accurate 95%. Ataupun ada orang kata boleh mengikut IQ pun boleh, tapi bagi saya accurate lah sesuai. Accurate 95%. Jadi dia akan buat lah balik. Ya, cikgu try kat situ. Ya. So bila dah keluar semua tu, dia akan ikut juga jumlah perkataan. Saya gunakan perkataan tadi apa tu, tidak lebih daripada 750 kan. Cikgu boleh kata macam ni, okey, contoh macam ni dalam 700, katalah saya nak exactly 740 sehingga 749 aksara. Ya, kita nak bagi dia pack betul-betul lah kan. Tadi dia buat 705 kan. Dia tu 47. Jadi kita sekarang ni saya spesifikkan lagi. Supaya dia sampai pada jumlah karakter tu yang saya dah tentukan. Okey, dia buatlah. 700, berapa cikgu? 741 termasuk ruang lah, asara. Ini tadi 705 kan? Ini 71. Dia panjang sikit. Apa je lah. Kalau lebih kurang nanti dia akan main figure lah. Ya, kat situ. So, itulah. Kalau kita tengok dia bagaimana dia menggunakan kemudahan ini untuk kita buat ulasan. So, bila sampai ulasan kat sini, ambil lah. Lepas tu barulah kita buat apa. Kalau kita cemerlang tadi, dia masuklah benda-benda yang kita beritahu awal tadi. Ya. Okey, kalau ada apa-apa lagi cikgu setakat ni okey tak? Boleh ya? Dia kena praktik cikgu. Siapa yang lepas ni dia tanya besok, YM kenapa data saya tak update? Saya watan je cikgu nanti ya. Cikgu malam ni praktik kan. Kalau tak jadi tertanya. Macam Mas Mida tadi kan. Okey, kita akan tengok. Okey, semacam tu. Keluar tanduk YM. Apa dia? Kalau tanya lagi keluar tanduk YM. Pergi hutan tak ada lagi sembang je. Saya juga sudah. Apa ni dalam dashboard tu kan yang dalam sheet yang kiraan tu untuk apa yang tu? Kan selepas keluar yang, dashboard kiraan ni kiraan. Yang tu. Oh kiraan. Yang ni ini tak, ini saya email. Yang ini kiraan ni. Okey, sudah saya faham soalan cikgu. Sekejap saya nak ambil dashboard. Okey, ni kiraan. Kiraan ni ialah untuk kita dapatkan, ini untuk makluman je lah. Ya, contoh je tu. Kita masukkan je ke situ. Masukkan ke sini je. Ya, kita punya tahun lepas dengan tahun ni. Ini cikgu boleh type aja kat sini. Sebab kita nak tengok apa cikgu? Nak tengok kejadian tu. Ending dia kat sini lah. Bila cikgu masuk kat sini, data. Sebab yang kita nak tengok peningkatan sini ialah 4.21 kan? Tapi 4.21 ni alamak. Sorry, dah malam-malam ni mulalah mengaku kan ni.
Ya cikgu, sorry. Okay. Jadi kat sini kita boleh nampak berapa peratus kenaikan Dah nampak tak? Ya, Okey. betul. Okay, yang ni kan. So kalau sini, kalau kita masukkan, contoh saya letak sini 50. Sebab ending dia, semua dia dah ada ni auto tau. Jadi maksudnya sekarang ni kejadian kita meningkat berapa? 12. Kita layak cemerlang tak? Layak cemerlang K2 kan? Okey, ni katalah sini kita katakan tinggal 32. Ini cemerlang tak ni? Cemerlang tak cikgu? Tak lah. Tak cuma Negatif. lah tu. Negatif. Turun. Jadi kita nampak lah. Jadi saya buat yang ni supaya cikgu direct nampak tau. Oh, saya tak boleh ni. K2 tak boleh. K1 tak boleh. K2 pun tak boleh. Saya letak dekat mana ni? Pergi yang terakhir tadi tu. Ya, kita tentang kelihatan. So sekarang ni semua kita dah masukkan kat sini. Ini kewajaran yang sebenar lah yang kat sini. Ya. Itu tujuannya. Nak Jadi, detect kita ni kat mana? Data 2024 tu kena masuk jugalah kan? Dah masuk jugalah. Tapi cikgu tak payah masuk sangat cikgu. Cikgu boleh ambil pada, bila cikgu buka portal nanti, dia ada paparan tu. Tapi sekarang ni dia belum buka lagi lah sebab dia pending dulu, sebab dia nak betulkan balik, dia nak refresh balik kan. Itu sebab ada yang data salah pun kita buat pengesahan. Nanti dia akan keluarkan data ni, nampak ni 24, 25 ni, dia keluar yang ni. Cikgu ambil data ni nanti, nampak tak? Yang ni, sorry. Ni tadi ni 24, 25 nampak ni kan? Ni 24, 25 yang ni. Boleh ambil kat sini je. Boleh masuk ni. 24 dia, 25 je. Print dulu. Senang saya bagi saya senang print dulu. Bila print dulu nanti cikgu pindahkan je dekat sini. Sebab kita nak detect cikgu dia punya peningkatan tu. Sebab saya terus bagi formula dia, cikgu tak payah buat apa-apa, cikgu masuk aja 3 sebab ia bukan kita bukan kira peningkatan tau. Keseluruhan tapi kira kepada kejadian ni 3. Sebab kita dapat figure yang ni. Boleh cikgu? Boleh Okey, satu lagi pada cikgu yang apa ni tadi yang saya dapat email, kalau tak sempat baca email tak apa, saya tunjukkan dulu. Yang ini nak kira percentage kita punya. Dia berapa kita punya kekuatan sebab kita nak masuk dalam dashboard kita kan. Berapa persen tu. Sebab kita tak kira pada weightage tapi kita pada score. Maksud saya macam ni. Weightage ni kalau kita tengok yang nampak sini kan. Ni. Sebab kalau dalam sistem dia tak ada ni, dia akan pakai ikut weightage tu, dia takkan peratus tu tadi. So jumlah yang tadi tu cikgu transfer ke kat sini. Saya sebenarnya nak buat hari tu supaya cikgu boleh link kat sini, tapi saya nak kejar masa sebenarnya tu ya. Tak apa, saya tengok dulu macam mana saya boleh buat nanti ya. Tapi panduan dia yang cikgu saya dapat email tadi, itu fungsinya. Okey, untuk standard 5 masukkan yang standard 5 yang tadi lah. Yang kita masuk tadi sama je, tapi saya jadikan sini balik, jadi complete. Cikgu masuk aja berapa dapat kat sini. Dia kata kat sini cikgu tak boleh masuk. Cikgu masuk je data kat sini. Okey, itu dalam yang kita hantar tadi. So untuk kiraan ni tadi lah untuk mengira tentang kemenjadian. Ya, kemenjadian ni kita mula berfungsi dalam K2. K1 kita tengok keseluruhan aja 85. Ya, tak dapat situ kita baru tengok K2. Nak tengok K2 tu cikgu isi je kat sini, layak tak kat mana? Okey, tak boleh. Okey, catatkan sini saya dapat warna biru ni kata dapat 45, 46 kata tu. Okey, berubah. 87 tak lepas lagi. Kat sini katakan kehadiran ni kita dapat 14. Tak lepas tak? 14, tak lepas lagi. Bukan tambah-tambah ni maksudnya cikgu saya nak demo je. Sini kena capai 50 katakan. Okey, baru kita nampak 13. Sebab ni dulu dia dah tinggi ni, 78. Dia dah tinggi. Ya? Jadi orang yang dulu pada 84, 85 dia tak perlu tak sebanyak dah. Ya? Tapi sebab ni dah tinggi ni 78, nak sampai ke sini nak cari 10%. Tapi mungkin dia dah melepasi angka ni
Nampak 88. Dan melepasi angka untuk K1. Tak ada masalah lagi. Jadi variable tu kita kena mahir, kita kena ingat. K1 tu macam mana, K2 macam mana, K3 tu macam mana. Supaya kita ingat nanti. Okey, lagi cikgu kalau ada pertanyaan lagi. YM. Ya. Saya dah nampak dah lah lepas tu, tapi sekarang ni bila saya buka dashboard tu kan, saya dah tukar dah lah peratus semua, tapi bila dekat graf hubungan pengurusan panitia kualiti PDP keberhasilan akademik, saya punya kemenjadian murid dalam akademik tu, graf dia tu menjunam, kosong. Sebab apa ya? Berapa? Kosong? Okey, maksud dia macam ni. Siap. Saya tunjuk, siap. Cikgu masukkan yang ini betul? Kualiti PDP ni saya share tak? Sekejap, saya tak share lagi. Sekejap. Share balik. Saya share kan? Saya screen kan? Nampak tak? Yang ini kan Smida? Yang maksud tadi tu? Ya. Ya. Bawah ni Okey, 87.0 ni. Yang apa ni, keberhasilan akademik ni? Yang ni 77.54 ni kan? Yang kita tengok ni keberhasilan akademik ni kan? Okey. Dia jadi kosong kat sini yang tu dia daripada 8 katalah contoh 87.80 tu, dia tu menjunam ke bawah. Berapa dia bagi? Ke sebab akademik tu dia memang rendah, sebab tu dia terus ke bawah tu. Kita kena convert tu akademik ni cikgu. Ingat kita kena convert. Dia convert kan? Dia jadi 39.27. Yelah, itu yang jadi tu. Jadi memang dia turun ke bawah lah, sebab dia bawah skala dia tu Ya. Okey. Dia kita baca macam ni. Kita tak baca dia sebagai menurun tau. Sebenarnya kalau graf ni dia correlation kan, akan menurun tu, dia jadi trend. Jadi kita nak tengok hubungan tu. Dalam konteks hubungan tu, kata maksud dia apa? Pengurusan kita baik kan, kekuatan kita baik. Lepas tu ni pengurusan mata pelajaran ni dia baca standard 3.1 ni. Lepas tu PDP kita baik, lepas tu kejadian kita rendah. Dia baca macam tu. Dia tengok yang 5.1. Ini adalah data 5.1. Tapi 5.1 ni kita kena convert dalam bentuk peratus. Kalau nanti kita bukan apple to apple kan. Yang ini kita pakai peratus, yang ini pakai GPS kan. Itu maksud dia. Okey, faham. Okey, alright. Tapi nak kira tu cikgu, kita pakai ni je tadi yang kat sini. Masuk kat sini. Dia kan ada kira wajarannya kan dekat kat sini kan. Mana lah kiraan. Ada kat mana, nanti saya tunjuk lah. Kemudian ada tu. Okey, ada yang lain tak? Assalamualaikum YM. Assalamualaikum warahmatullahi tuan. Dalam ulasan tu perlukah kita buat perbandingan antara tahun 2024-2025? Boleh kalau kita nak masukkan itu. Tapi biasanya dalam perbandingan, dalam ulasan ni dia tak perbandingan. Kita baca data semasa. Kita tak buat pun boleh, tapi kita ambil rajah yang lain nanti. Mungkin kita boleh buat satu video nantilah. Boleh juga. Okey, lagi tuan? Cikgu Masra okey Cuma yang baru ni, yang YM punya ada pengiraan dengan ulasan ni, saya tak belilah yang ni. Jadinya macam saya nak buat pengiraan tu, email saya tu tak ada untuk yang ni. Bila saya check email saya. Tak ada. Sebab kita kata yang beli dashboard ni kita bagi dia package lengkap je ko. Yang beli dashboard ni kita bagi PowerPoint, kita bagi video, kita bagi juga pengiraan tu. Itu maksud kita. Sebenarnya dalam bengkel ni saya sebenarnya macam ni je lah. Saya sebenarnya nak close ni ada on the dashboard je supaya senang nak cerita. Tapi sebab ada banyak request, ada yang message saya, ada yang call, dia kata dia nak join, boleh tak? Nak belajar je macam mana nak buat ulas. Saya kata to be fair, macam ni lah saya kata kan, win-win lah saya kata kan. Okay, itu yang kalau
untuk ikut kelas ni je kita lain ke dia punya package dia. Tapi yang ambil dashboard dia complete lah. Macam PowerPoint ni saya akan murnikan balik, saya akan hantar terus. Jadi orang yang ada dashboard ni dia akan ada point lah, sebab dia akan gunakan PowerPoint ni juga masa nak implementkan juga dalam dashboard tu. Tapi bagi saya, orang yang tak ada dashboard ni, PowerPoint tu macam tak berapa fungsi lah kan, sebab kita banyak cerita tentang dashboard tapi dia tak ada dashboard. Saya anggap macam tu cikgu. Ya, Cikgu Dila sekolah mana ya? Itulah macam saya kata tadi, ya, pengiraan tu tadi, ya. Okey, Cikgu Dila ya. Okey, terima kasih. Terima kasih. Okey cikgu, saya last baik cikgu ya, sebab saya lepas ni saya ingat saya tak edit lah video ni. Boleh tak kalau saya tak edit, saya hantar ni aja. Nanti jadi 1 jam, dekat 2 jam ni 1 jam 45 minit lah. Saya tak edit lah ya, saya bagi ni. Cuma PowerPoint saya nak edit sikit. Cuma cikgu, saya bagi ni dalam bentuk YouTube tau. Ya, untuk inilah yang ada dashboard ni. Tapi YouTube ni saya limited YouTube. Maksudnya saya hantar melalui email YouTube ni. Limitation. Maksudnya kita tak open pada public untuk yang kita punya video ni. Jadi siapa yang ada link tu saja yang boleh buka video ni nanti. Ya. Nanti saya malam nanti, saya tunggulah sebab kadang-kadang Google ni dah lambat sikit hantar raw file dia ni. Kalau cepat dia hantar nanti saya boleh buat cepat. Dia bergantung pada Google dia hantar. Okey, kalau tak ada apa lagi cikgu, anything kalau cikgu rasa macam ada problem sikit, sangkut-sakut ke mana-mana cikgu boleh mesej saya lah, don't worry. Cuma saya minta maaf kalau cikgu kadang-kadang cikgu mesej saya lambat jawab cikgu ya, sebab kadang-kadang saya banyak bengkel, banyak sekolah panggil. Kadang-kadang saya tengah bengkel. Tapi tengah bengkel ni kadang-kadang bila dah buka mesej cikgu, itu yang kadang-kadang saya malas nak buka. Bila saya ada tengah bengkel, buka mesej tadi tu, dah hujung-hujung nanti saya tak ingat tau, mana yang hantar mesej tadi. Tapi kalau saya tak buka lagi mesej tu, okey, habis bengkel saya buka, baru saya boleh ambil tindakan. So kalau saya lambat mesej cikgu, saya minta maaf cikgu ya. Saya tak ada, bukanlah kata saya tak nak jawab, tapi kondisi. Kadang-kadang cikgu luar hantar, saya tengah drive. Ya, tapi tak apa, mana yang saya ingat. Kalau tak juga ingatkan saya, jangan serik lah ya. Ingatkan je saya, OIM kata nak hantar tapi tak hantar lagi. OIM berjanji je nak hantar, cikgu mesej je macam tu. Nanti cikgu makin pleasure saya, nanti lagi cepat saya buat nanti ya. Okey, kalau tak ada apa, good luck cikgu. Masih ada 3 hari lagi ya, kita rumus slip. Masih ada 3 hari. Tindakan yang paling awal sekali untuk PGB yang ada dalam ni, kita minta guru data ni lengkapkan data ni ya, bukan susah pun ya, sikit je, sebanyak transfer je ya, transfer je. Itu transfer tu simple je, bukan kita nak buka sistem macam mana pun. So bila dah transfer tadi, guru besar dah mula ambil langkah guna ChatGPT untuk buat ulasan. Gunakan prompt yang ada tu dulu, tapi kalau tak puas hati, cikgu boleh tambah lagi ya, metakognitif yang berjalan ya. Okey, saya rasa itu sajalah cikgu ya untuk malam ni. Untuk sekian sekali cikgu, saya minta maaf sekali lagi banyak-banyak sepanjang saya menjalankan bersama-sama dengan cikgu-cikgu utamanya lah, dengan pengetua. Saya sangat hargai lah pengetua-pengetua yang ada dalam ni, jarang saya nak jumpa ya. Jadi saya tahu dengan komitmen, saya kenal ni yang pengetua-pengetua guru besar yang ada ni, saya kenal komitmen tuan-tuan ya. Saya terima kasih banyak-banyak. Anything cikgu kalau rasa yang nak lagi yang detail sikit, boleh. Cikgu kalau boleh kekal dalam ni, sebab lepas ni saya akan buat kelas lain pula ya, yang untuk dashboard ni lah ya, yang ada dashboard ni. Sebab nanti kita akan buat sama-sama macam mana nak buat aspek-aspek yang lain, correlation yang lebih besar lagi. Contohnya kita nak tengok correlation tadi bukan kat aspek kekuatan tu, tapi itemize dia. Kita nak tengok tentang apa? Tentang standard 5 tu, standard 3. Kita nak tengok tentang standard 3.2 tadi, kita nak tengok juga dengan, kita nak tengok aspek berkaitan dengan program kecemerlangan core curriculum tadi, kita nak tengok juga aspek berkaitan dengan kecemerlangan. Betul tak program kecemerlangan core curriculum kita tadi yang 3.2.5 tadi kita letakkan 90, kita nampak ada kesan tak dengan PJSK kita? Okey, itu kita boleh baca the next lah ya. Sebab hari ni saya nak fokuskan dulu untuk kita menyelesaikan tugas yang urgent, 3 hari je lagi untuk siapkan. Jadi sekali lagi saya minta maaf banyak-banyak kalau sepanjang saya berurusan dengan cikgu ada sesuatu yang cikgu rasa terasa hati,
YM ni lambat balas, jawab pun tak saya minta maaf cikgu ya. Saya rasa kalau ada apa-apa lagi cikgu boleh mesej dengan saya. Okey cikgu Sarfaraz, terima kasih banyak-banyak cikgu ya. InsyaAllah kita jumpa lagi masa akan datang. Terima kasih Tuan Main, Pengetua SMK Tawau. Terima kasih Ustaz. Saya Tawau ni sebenarnya saya ada satu nostalgia sangat menarik lah ya. Sebab komitmen cikgu-cikgu dia, pentadbir dia sangat baik. Ya, sangat saya hormati ya. Sampai saya kadang-kadang boleh nak pergi Tawau tu saya segan sebenarnya sebab layannya cukup baik ya. Terima kasih banyak-banyak. Saya hargai, saya ingati sampai bila-bila. InsyaAllah ada jumpa lagi. Ada rezeki jumpa lagi masa akan datang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih YM. Waalaikumsalam. Okey, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih YM. Terima kasih semua. Terima kasih, Jumpa YM. lagi. Ya, Terima jumpa lagi cikgu. kasih. Terima kasih.